Ada 600,000 beli kereta apa? Boleh beli kereta di belakang saya. Jom kita tengok apakah kereta ini. Ini ialah BMW M2. Rupa depan macam kereta-kereta daripada 3D printer tau. Kau tengok dia punya yang ni 4 segi 4 segi. Memang sangat 4 segi. Bawah semua gloss black. Aduh, gloss black, piano black, sakit kepala boy. Dan yang ini nampak macam tergantung 600,000. Hey. Lampu dia, lampu BMW. Dan dia punya hood. So engine mungkin engine yang besar, maka dia ada satu hum di atas. Boleh nampak? Ini macam kereta-kereta apa? Kereta-kereta Amerika. Kita tengok spek dulu ada warna kereta. Kereta ni datang dengan inline 6 3 liter petrol engine, 8 speed M Steptronic. Kuasa 480 horsepower, 600 Nm torque, 0 to 100 4 saat. Hanya belakang sikit daripada Lamborghini je. Top speed 250. Harga 650,000. Kalau nak warranty package tambah 43,000. Dia datang dengan M Sport Seat interior, finishing carbon fiber, Vernasco upholstery. Dia ada adaptive M suspension ada M Sport differential, M compound brake, M professional drive. Dan dia ada ADAS, lane departure, lane change, front collision warning, RCTW, rear collision prevention. Ada parking assistant juga. Kau bawa kereta macam ni kau tak tahu parking, jangan main-main 600,000 boy. Hey. Okay, so tengok profil tepi kereta ni. Memang rasa dia semua banyak parts macam daripada 3D printer lah. Bawah kau tengok parts macam ni. Tengok, ini semua macam keluar daripada printer tau. Dan belakang sorry tak ada ruangan. Ruangan kena datang daripada macam ni. Nampak? Nampak cantik. Dia punya exhaust besar gila boy. Corong exhaust besar gila. So kereta ni kau suka lah. Kau tak suka tak apa. Ada banyak peminat lain. Kau tengok dia punya body body macam tu, lepas tu zoom, dia mengembang di belakang. Bahagian atas carbon fiber. Ini confirm carbon fiber yang benar lah, 600,000 lah. Kau tengok dia punya M Sport punya wing mirror. Angka selalu suka bahagian yang tajamnya itu, nampak lebih sporty. Tapi sekarang dah kurang tajam. Frameless, pintu frameless. Dan tengok rasa, ini memang design language BMW yang lama lah. So barang-barang yang lama PU. Inilah barang yang syok. Tapi bahagian ni dah pandai. Dia dah tukar plastik. Dulu dia letak getah, habis. Lalu dia cair di Malaysia. Ada M striping di sini. Dia punya door handle, ada memory seat 1, 2. Dan hard plastik macam ni lah BMW yang punya. Ada electric seat. Ini ialah bucket seat M2 Kau tengok ada warna-warna biru, merah dan ada logo M2 lah. Ini ialah seat M yang tradisional lah, Tengok seat dia agak cantik lah. Agak cantik. Cun. Tapi uncle dah terlalu tua untuk beli kereta macam ni. So sekarang kita tengok sajalah. Dengan live cockpit, ada sports pedal dengan getah. Jom kita masuk. Okey, masuk kereta 600,000. Apakah rasa? Kau kena jongkok boy. Okey, uncle ada rasa steering BMW semua ada besar sikit. Mungkin dia untuk orang Eropah lah. So tengok flat bottom, carbon fiber steering. Ada M1, M2 Ini kereta M. Ini kereta M yang betul, di mana anda boleh buat setting. M1 untuk lumba, M2 untuk masa nak balik rumah, menyelinap secara senyap. Kereta semua senyap, setting semua diam saja, supaya bini tak bising tak tahulah. Bini tengah tidur kau bising balik, kena piul telinga. Okey, dia punya apa ni? Pedal shifter di belakang carbon fiber juga. Oi, jangan main-main boy, sampai ke bawah So ini kereta racing anda boleh pergi track dan lain-lain. So mungkin M1 untuk berlumba, M2 untuk pergi track. Setting lah. Carbon fiber semua carbon fiber. Masih menggunakan design language yang lama BMW, kecuali dia sumbatkan live cockpit. Ada heads up display. Dan bahagian ni pun carbon fiber. Tengok, cantik molek. Dan kereta M dia punya start stop semuanya warna merah.
Okay, very nice. So ada M mode. Hanya dalam BMW M ada M mode. Dan anda nak bising lagi kan, anda punya jiran selalu membebel. Kau start kereta, kau masuk exhaust, kau bagi dia diam. Dalaman ada apa? Ada charger, USB A, power socket dan cup holder lah, cup holder. Center console tak begitu dalam, tapi ada lampu dan satu USB C. Dia punya yang ini, ada kapet boleh tahan lah. Bahagian atas semuanya warna hitam, tak ada sunroof, bagus. Kat Malaysia tak payah. Okey, lampu 4K, cermin Songsang. Hai, jangan lupa tekan like, share, subscribe, support channel kita. Dia ada lampu yang panjang, yang ini ada lampu panjang. Sebelah sini ada tak? Ada juga. So dia pun ada lampu dan dia ada mic untuk teleconferencing. Orang kaya masa dia belum berkereta pun dia nak cakap pasal bisnes juga. Okey, lampu-lampu semua di sini lah digantikan dengan butang sudah. Itu je. Kereta ni boleh masuk orang kat belakang tak? Itu persoalan. Boleh masuk orang di belakang tak? Kalau orang anda tak ada kaki boleh lah, masuk anjing, masuk kucing boleh lah. Orang-orang kena duduk bersila lah. Tapi untuk 4 orang, bahagian tengah tak boleh. Bahagian tengah tak boleh. So itu saja. Jangan lupa tekan like, share, subscribe. Belum. Aku punya yang ini, aku nak tengok. Ini lebih baik daripada kereta seperti Porsche 911. Kenapa? Anda ada boot, anda dapat boot. So boot ini boleh masuk, bag 28 inci confirm boleh masuk lah. Bag 28 inci boleh masuk, 24 inci mungkin kalau berdiri boleh masuk 2. So sangat-sangat besar. Anda boleh pergi bawa kereta ni, boleh pergi jalan-jalan. Tapi tak ada power boot lah. Tak ada power boot. Datang dengan dark lip yang kecil, dark lip yang kecil, dan ada kamera di belakang. Corong exhaust dah tunjuk 2 kali lah. So ini dia BMW M2 650,000. Datang dengan tayar Michelin, saiz tayar 285/30 ZR20. Ini ialah rim M Sport Y atau Z, aku tak tahulah, Y atau X. Okey, Michelin Pilot Sport 4 Michelin Pilot Sport 4. Dan di depan lebih nipis daripada di belakang. Di depan 275/35 ZR19. So itulah BMW punya tabiat. Tayar di belakang lebih besar supaya anda dapat cengkaman yang lebih baik bila nak berlumba lah. So BMW M2 650,000 kalau tak ada warranty. Ada warranty 693. 0 to 100 in 4 seconds 4 saat. So jangan main-main. So beli kereta ni dulu, lepas dah kaya, dah lumba, dah menang, kau beli kereta tu. Tengok video besok, kita review kereta tu. Jumpa lagi. Bye bye.